Terima kasih, Timbalan Speaker, kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2026. Tadi kita sudah teliti apa yang diucapkan oleh Maran. Tapi yang saya lihat, Pago tak ada sana. Mungkin Pago merajuklah, dah datang menyokong Maran. Selalunya Pago ada, hari ini tak jumpa Pago. Timbalan Speaker, kita lihat bajet, sebab kalau Pago ada, saya nak tanya pandangan Maran tentang kes anak menantu Pago. Apa pendapat Maran? Bila dalam ucapan Maran banyak Pago bukan Perdana Menteri, sambung Perdana Menteri. Tentang rasuah nak lawan lah. Sebentar. Kota Melaka sebentar, Hulu Terengganu sebentar. Saya dah bercakap tadi. Kan? 36, 10 C itu, lim 1. Itu saya tafsirkan yang berhormat Kota Melaka telah langgar ya. Nanti dulu, tak habis lagi. Peraturan 41 dengan 37. Hulu Terengganu telah langgar. Dua-dua langgar. Ya. Jadi yang berhormat, saya bagi amaran. Selepas ni kalau ada lagi, saya tidak teragak-ragak. Ya. Amaran pertama kepada Hulu Terengganu, amaran pertama kepada Kota Melaka, teruskan Kota Melaka dengan. Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya lihat bajet raya. Peraturan. Datuk Speaker, 36. Peraturan nombor berapa? Saya nak bagi tahu 366. Selalunya bila berlaku kekacauan, kekecohan, mereka yang mula membuat provokasi sebelah sana. Tambah-tambah ni kota celaka ni. Kota Melaka. Sorry, saya tersilap. Saya silap. Tambah-tambah dia selalu buat provokasi, mengaitkan Pago. Selalu dia sebut dia macam ada otak dia tu, Pago dalam otak dia. Disebabkan itulah jadi riuh rendah. Jadi saya minta kawal lah yang ini. Kawal, Kampar, Jelutong, Kota Melaka, apa semua. Okey, terima kasih. Baik, saya ambil maklum perkara tersebut. Right? Itu sebab saya, kalau yang berhormat tengok, saya bila duduk sini, I go strict to the law. Ya? Saya dah bagi amaran, 1, Hulu Terengganu 1.